Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mereka yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Semoga kamu mendapat kejayaan ataupun menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada hari ini kita dapat masih bersama-sama lagi menunaikan puasa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagaimana arahan yang dibacakan oleh saya tadi, iaitu ya ayyuhallazina amanu. Maknanya kita diwajibkan berpuasa sebulan, kita diwajibkan berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu pada kita. Maknanya puasa ni bukan di kalangan kita yang berpuasa Islam, tetapi sebelum Islam lagi Nabi-Nabi kita sudah berpuasa. Tapi cara Nabi kita berpuasa ni tak sama dengan kita. Mana antara Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi mana pun dia tak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kita masa hari yang ketiga kita berpuasa hari ini, kita dapatlah menunaikan tanggungjawab kita bersempena dengan bulan Ramadan ini, iaitu satu bulan pendidikan, iaitu bulan tarbiyah, bukan sekadar tradisi. Maknanya kita diwajibkan puasa ni bukan sekadar orang kata sekadarnya tradisi, budaya. Maknanya kita bukan jadikan puasa ni sebagai budaya kita, bukan budaya. Kalau budaya, maknanya kita puasa ni balik sajalah, tak boleh gabung satu. Itu maksud budaya, tradisi. Bila budaya ni, umpama kalau kita pergi kedai apa, kita nak beli, nak bermewah-mewah, nak berlebih-lebih, memanglah kita tengok hari ni, betul rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ni rahmat yang besar. Kita pergi kedai ni nak masuk tadi, kita takut jadi kita ni tamu dan halapan pada masa itu. Ikut tengok nak berlaku. Sedangkan bulan ni nak mengajar kita supaya kita ni sederhana berbelanja, jangan berlebih belanja. Sebab bila berlebih tu bukan kerjaan kita, tu kerjaan syaitan. Sedangkan dalam bulan puasa ni Tuhan ni belenggu dah, rata dah syaitan, iblis tak boleh gerak dah. Sepatutnya tak akan berlaku seperti mana hari ni. Maknanya kita pergi hanya sekadar nak beli semata-mata kerana nafsu kita, sebab nak laku. Gitulah keadaan hari ni. Dan sesuai sangatlah bulan tarbiyah, bulan puasa ni sebagai bulan tarbiyah, itu mendidik kita, menahan erti lapar dan dahaga kita. Sehari kita lapar dahaga. Kalau sekala kita kenyang, perut kita bocik, kenyang, ikut makan laku. Tapi hari ni bila puasa, maka ada sekatan daripada Allah SWT. Sebab Tuhan nak didik kita supaya kita sabar. Kita ni biar kita tengok orang miskin pada kita, orang selama ni lapar lah. Orang miskin kampung, kita turun kampung ramai lagi orang miskin hok lapar. Tapi kita kenyang sama, maka kita kena nilai orang ni perasaan kita lapar, tapi oleh kerana kita kena perlu sabar dalam berpuasa. Itulah mendidik kita supaya kita sabar, supaya kita mengisafi bahawasanya bukan kita saja perlu lapar, ada lagi orang yang lebih lapar daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana ayat surah Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, hai orang yang beriman, sabarlah kamu dan katakanlah kesabaran kamu, dan tetaplah bersiap-siagalah di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, antara lain lagi bulan ini mendidik kita supaya kita ni bersifat mahmudah. Maknanya
menanam sifat mahmudah dalam diri kita ni, tahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Selama kening ni kita suka ngepak orang, nak caci orang tak betul berlaku, orang pakai tudung tak betul, kita yang betul selama kening. Tapi hari ni kita nak mendidik hati kita supaya kita kira orang di sepuh kita, orang bersama dengan kita, dan jangan buat sikap benci membenci antara kita, dengki mendengki antara kita. Sebenarnya betul lah. Sebab kemah ni, dalam kemah ni banyak benda-benda kita. Sebab bila sesama wanita kata, bukan nak mengencingkan wanita, bila sesama wanita, mana sajalah. Sebab zaman dulu lagi sikap ni ada, dan terbawa dalam jabatan sendiri. Ada di kalangan kita suka deki-deki, mendeki antara kita. Nak lebih-lebih lagi kita ni, orang tu pakai ke ni, orang ni pakai gitu, orang tu pakai hak mahal, deki. Sebab kita tak dipakai hak mahal, gelar besar, kita berdeki. Padahal itu hak dia, itu rezeki dia, ya Allah bagi pada dia. Tapi kita ni dengki. Sebab mana dengki? Sebab syaitan menguasai diri kita. Sebab itulah dalam bulan puasa ni, Tuhan awal-awal lagi sekat kita, tak ada dengki puasa, tak ada dengki puasa. Jangan kata kat orang puasa. Lepas tu kita tengok orang gocok, orang panas sekalipun, bila kita pergi ingat puasa ada, dia pun tak ada panas. Sebab apa? Kita kata ni bulan puasa, bulan yang penuh dengan keberkatan dan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Betul lah, bulan puasa ni bulan penghulu segala bulan, ketua segala bulan. Sebab tu dalam puasa ni Tuhan sendiri kata, aku akan balas, aku diri akan balas gapo mu buat. Perbuatan baikmu ni aku diri balas. Siapa Tuhan kata setara temu kita, maknanya pentingnya, hebatnya bulan puasa ni. Maknanya pahalanya dibalas oleh Allah sendiri. Bukan malaikat berapa. Dia tak atas dia utusan malaikat, aku nak balas diri orang berpuasa. Itulah besarnya ganjaran orang yang berpuasa. Dia bukan sikit balas, sehingga orang 700 kali ganda. Kita buat yang benda baik, kebaikan, sedekah kat orang, mungkin 7 kali ganda, 700 kali ganda, boleh pahala. Besarnya. Kalau banding dengan benda lain, tidak ada benda lain. Yang ketiga, kita juga dipupuk berdisiplin. Kita nak ajar. Puasa ni mengajar kita supaya disiplin. Pukul 5 bangun dah. Mak ataupun ayah, ibu ke, anak-anak ke, pukul 5 kena gerak belakang, bangun untuk bersahur. Kalau hari lain, bukan senang nak bersahur. Orang kita pergi jalan, balik, tak tidur. Sebab dia jaga malam, bangun tak bersahur. Tapi dalam bulan puasa ni mendidik kita, mengajar kita, mendisiplinkan kita supaya kita bangun. Dan kita bangun sembahyang 2 rakaat. Qiyamul Lail, ikutlah. Itu lebih penting pada kita. Sebab Nabi kata, rugimu ni kalau untuk ambil manfaat ni, kena sembahyang ataupun sembahyang, kita kata sunat lah. Sunat, sembahyang sunat sebelum bersahur. Maknanya pahala lebih besar pada kita semua. Dan kita juga akan berdisiplin. Kita menilai masa tu. Ni waktu sahur, ni waktu asar, ni waktu maghrib. Kita nak pergi bazar, ni mesti nak pergi balasar, ni mesti nak pergi masjid. Maknanya kita ni diasuh berdisiplin antara kita. Dan yang keempatnya, kita juga diasuh supaya membantu antara kita. Sedekah. Sedekah menginfakkan harta juga mendidik diri menjadi positif. Seperti mana disebut dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, hai orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang merugi. Maknanya Allah menyarankan kepada kita supaya kita bersedekah, menginfakkan harta kita di bulan Ramadan ini. Dan kita sekurang-kurangnya harta kita tu sampai kepada orang yang sepatutnya. Itu orang miskin, ada fakir miskin, supaya mereka dapat menambah ataupun
mengimbangi kedudukan dia. Tidak seperti mana kedudukan yang sebelum dia ni. Dengan puasa, insya-Allah kita menjadi manusia yang bersedekah. Seterusnya kita juga digalakkan berpuasa ni untuk mendidik kita supaya menjaga kesihatan kita. Faedah untuk kesihatan berdasarkan kajian fitness daripada kajian Dr. Martola menyatakan jika anda menghabiskan banyak masa untuk melakukan senaman, salah satu cara mendapatkan keputusan yang baik dalam usaha anda adalah berpuasa. Maknanya pengkaji orang putih ataupun Mak Saleh pun dia mengakui bahawasanya puasa ni hebat. Puasa ni banyak manfaat. Sehingga dia kata kita senang ni sihat dah. Tapi yang lebih menyihatkan kita adalah berpuasa. Mana puasa ni lebih sihat lagi kalau kita mengamalkan ni cara terbaik. Itu orang kafir. Sebab tu Allah SWT ni menyalahkan kita supaya kita puasa. Sebab banyak hikmah. Kita jaga kesihatan kita. Selama ini kita makan, kita makan kursi. Kita tak kira makan belakang. Kita tak jaga kesihatan kita. Sebab kita kena ingat, penyakit ni mari ke mulut. Penyakit kita mari ke mulut. Maka penyakit kita juga akan siam dari mulut. Sebab tu kita ditegahkan. Mana kita kena berpuasa untuk kita nak imbang hak dalam perut kita. Kalau kita makan kursi selama ni, supaya Allah membersihkan kita. Mana pada puasa ni Tuhan membersihkan kita, membersihkan hati kita, membersihkan fizikal kita, sehingga kita menjadi sihat. Puasa juga mendidik kita supaya kita tahu maknanya dalam puasa ni kita mendapat ganjaran berganda daripada Allah SWT, sehingga tujuh hati kali ganda. Maknanya buat hak semua umpamanya buat perkara wajib. Ganjarannya kita buat sunat, kita sedekah ke, kita buat sunat lah, sembahyang sunat ke apa. Dalam bulan puasa ni umpama kita buat benda yang wajib, besar ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. So kau gapo? Dalam kali Islam pun pohon kayu tu di atas jalan pun kita ambil buah, insya-Allah ganjaran serupa orang melakukan benda yang wajib. Tingginya, besarnya ganjaran Allah Taala. Okey, kita tak silap. Maknanya kita rebutlah peluang keemasan ini. Tak ada peluang selepas ni, tak ada bulan puasa yang ada peluang. Maknanya ganjaran besar gini. Betul, selepas bulan puasa pun kita digalakkan supaya kita ni kena buat baik. Ataupun umpama buat sampah dari pihak itu pun boleh pahala, tapi pahalanya tidak sebesar mana dalam bulan puasa ni. Dan yang terakhirnya kita digalakkan untuk membaca Quran. Sebab kena ingat kita ni Quran mengubah kita segala-galanya. Kita kena ingat Quran ni mengubah kita segala-galanya. Ramadan sewajarnya dijadikan momentum untuk kita samakan akrab dengan Al-Quran, dengan selalu membacanya. Kerana membaca Al-Quran seorang akan dapat keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi kita sabda, bacalah Al-Quran. Dia kata kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Mana besarnya baca Quran, sebab Quran ni akan mengubah diri kita sendiri. Perangai kita dan kelakuan kita pun disyaratkan oleh Al-Quran. Sebab tu Quran ni penting. Dan kebetulanlah bulan Ramadan ni lah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maknanya dari bulan puasa ni Tuhan turun Quran untuk mengajar kita, untuk mendidik kita. Dan ayat pertama Tuhan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ayat Quran pertama diturunkan di Gua Hira. Tuhan mendidik Nabi. Nabi Tuhan ajar, maka Rasulullah ajar kita pula. Ajar kita pula menghayati Al-Quran supaya kita ni terbiasa dengan Quran dan mengamalkan Quran. InsyaAllah hidup kita tidak akan lagu. Imam kata kita tak lagu. Bila kita tak lagu, insyaAllah segala-galanya baik buat kita. Inilah amalan terpuji bagi kita dan kita kena sentiasa. Dalam ni zaman tadarus Al-Quran. Besar juga ni. Daripada pasal ni lah. Kalau kita ada kesempatan, maka
kita kena baca Quran. Dan jangan buat kanu lah. Mana daripada puasa ni kena baca Quran. Kena baca Quran. Kalau kita tak pandang sekalipun, baca apa kita pandang. Tak pandang surat besar, baca surat kecil. Tak apa, Quran ni besar. Al-Fatihah pun besar, beramat besar je Al-Fatihah. Baca tu tak apa dah. Baca Qul Huwallah pun tak apa, asalkan kita membaca Al-Quran. InsyaAllah, InsyaAllah kita amalkan segala kepada pendidikan di bulan Ramadan ini. Kalau kita berjaya lakukannya, insya-Allah kita tergolong di kalangan orang yang beriman. Dan mudah-mudahan syurga buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.